Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dah sampai di tempat yang saya nak menginap di bandar Tehran, Iran. Kalau tadi saya daripada Imam Khomeini Station naik line number 2, Blue Line. Saya akan stop di Balochistan Station di sana. So kita keluar dari Balochistan Station, pergi ke South dan kita boleh terus jumpa Heritage Hostel. Saya bawa anda masuk ke dalam Heritage Hostel. Ini first time sebenarnya saya duduk hostel. Oh, India. Yeah. Okay, nice meeting you guys. Nice to meet you too. I've been to India. Yeah. You had or you will be? I had. You had. New Delhi, Okay. Agra and Ahmedabad. Fine. It's a nice place to go. Yeah. Serious. I love it and I will go again. Thanks, Matt. Thank you so much. Nice meeting you guys. Okay. Alright, geng dari India. Jom saya bawa anda masuk ke dalam Tehran Heritage Hostel. Okay, sebenarnya Tehran Heritage Hostelnya, kalau kita buka trip.com, kalau kita pakai Agoda, memang dia tak adalah pop up apa-apa accommodation yang dapat di Tehran. Tapi kalau kita pakai trip.com, dia akan pop up satu je, iaitu Tehran Heritage Hostel. Di sini dikumpulkan semua turis yang datang ke Iran. So kita akan jumpa ramailah warga negara asing yang berada di Tehran, Iran. So di sini adalah kaunter. Kaunter ni dia punya reception cantik. Salah seorang nama dia Maria. What's your name? Al-Khabon and Mariam. Dua-dua cantik dan dia pandai bahasa Inggeris. Memang fluent English. So ini Hai. so ini tempat common area, tempat lepak. So saya bawa anda, kita pergi ke luar. Tengok, di luar ni ada taman. Dia ada sini kita tempat breakfast lah. Kita boleh breakfast dan kita keluar ke bahagian taman. Okey, tengok. Kita tengok taman dekat bawah. Cantik, taman dia cantik. Kita boleh berenang. Di situ dekat taman. So di sini kita kena minta kebenaran lah kalau ada perempuan. Okay, di sini tempat kita akan breakfast dan ini kitchen. Okay, kitchen ni dia cakap tadi, dia punya undang-undang, dia akan ditutup pada pukul 12.30 malam. Tapi sebelum pukul 12.30 malam kita boleh pakai je apa yang ada dalam kitchen ni. Tengok, best. Nanti saya nak masak Maggi lah, insyaAllah. Saya masak Maggi untuk saya makan nanti. Sebab saya dah terlalu teringin makan Maggi. Sejuk-sejuk begini, best makan Maggi. Okey, jom saya bawa anda jalan-jalan lagi menghala ke kawasan bilik. Okey, di sini kita akan jumpa lah lepak, ramai warga negara asing. Dan kebanyakan orang mesra rakyat. Ini kabin personal untuk yang tak nak tinggal di hostel. Tapi saya tak, bekas masa saya booking, semua ni full. Yang ada cuma bedroom yang ada dorm ataupun bedroom bunk bed yang ada 4 bilik tidur. So jom saya bawa anda. Saya sebenarnya tak boleh check in lagi, tapi sebabkan tadi brother yang dah check out tempat saya tadi, brother tu dah check out, jadi locker dia available, jadi saya boleh tinggalkan barang di locker. Cuma saya tak boleh lagi nak tidur di atas katil sebab ini Mariam. Cantik Mariam ni. Hi again. Yeah, you so Please pretty. subscribe, like, comment, follow everything. Okay. Yeah, bye. So bilik saya, bilik B, saya punya tempat katil adalah B01. So saya first time saya duduk hostel macam ni. Tengok. Ni adalah hostel saya. Oops. Okay, saya di atas. Oops, tak boleh bising pada orang. Saya di atas. Dan ini yang baru, Jin daripada Korea. South Korea. Ya. Saya local di bawah. Jom saya nak keluar balik. Okay Jin. See you later. Ya, okay. Alright, so okay. Dia cakap tadi selepas pukul 12 baru saya boleh baring. Dan di sini ditempatkan tandas yang ini. Tandas
Dia ada 2 tandas dan ada 1 shower. Ini adalah shower. Oh, besar shower ni. Dia shower. So okey lah. Saya rasa saya cubalah untuk menyesuaikan diri saya duduk di hostel yang memang tidak akan ada privacy. So saya suka privacy sebenarnya. Duduk hostel macam ni memang saya tak ada privacy lah. So tak apalah, saya cuba sesuaikan diri untuk menikmati apa sahaja yang ada di sini, insyaAllah. So hostel ni kalau daripada luar memang dia tak nampak. Dia tak nampak secantik macam ni lah daripada luar. Okay, alright. So nanti saya akan tunjuklah lagi persekitaran yang ada di Tehran. Tapi saya tak janjilah sebab Tehran ni saya agak takut-takut jugalah nak ambil video sembarangan. Jadi saya akan cuba sedaya upaya untuk tidak menimbulkan syak wasangka masyarakat, tidak menyentuh sensitiviti masyarakat. So nantilah kita cuba sama-sama untuk ambil semaksimum mungkin video. Alright, kali ini saja untuk introduction kepada Tehran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merci. Okey, sebabkan bilik saya, katil saya belum ready, jadi saya keluar makan dulu lah. Okay, inilah perjalanan yang akan saya lalui untuk menghala ke metro station. Metro station letak depan tu je. Saya dah tanya dengan Mariam tadi, dia cakap dekat sini okey je kalau kita nak ambil video. Tapi kalau cuba elakkan lah kalau terserempak dengan perempuan. Tapi kalau kawasan lelaki okey, tapi kalau dengan perempuan tu kalau boleh kita cuba elak lah, dia cakap, untuk mengelakkan kontroversi. Cerita lagi ke? Saya jalan-jalan dulu, saya cari makan dulu. Lepas tu nanti saya akan ceritalah lepas pengalaman hari pertama saya di sini. Nanti saya akan beritahu cerita yang akan saya beritahu. Oh, cantik sebenarnya benda ni. Saya tak pasti ini adalah apa. Saya rasa ni museum kot. Nantilah kita cari tahu. Okey, doakan supaya saya dapat ambil video yang banyak. Saya sebenarnya masih lagi was-was sebenarnya ni. Tapi saya akan cubalah untuk ambil video sebanyak yang mungkin, insyaAllah. Okey, kalau kita jalan je nampak, itu adalah Baharestan Metro Station. So dekat je. Di sana Heritage Hostel, di situ Baharestan Metro Station. Okey, jom kita teruskan perjalanan untuk cari makan dulu. Tengok apa yang ada yang kita boleh makan di kawasan ni. Okey, saya masih lagi jalan di area Baharestan. Saya nak cari makan di area ni dulu sebab saya rasa dalam masa sejam tu saya akan balik ke hostel untuk rehat sekejap kot. Saya nak mandi dulu, nak tidur kejap, solat, lepas tu baru saya keluar lagi. Tapi ni saya nak cari makan dulu lah. Kawasan ni dia banyak jual benda-benda yang macam filter ataupun tembaga. Tadi saya dah jumpa dah kedai aiskrim, kedai jus delima, jus orange. Nantilah saya akan singgah makan sekejap lagi. Tapi saya nak jalan terus ke depan untuk tengok apa yang ada di hadapan. Jadi sini ada pub. Saya sebenarnya nak cari nasi sebenarnya. Kalau ada jumpa nasi lagi best, insyaAllah. Saya belum lagi berada di ini Tehran, tapi bukan berada di pusat bandar Tehran. Jadi kira macam 2 stesen daripada Imam Khomeini station. Jadi belum lagi lah. Nantilah saya petang ataupun esok baru petang ni lah, insyaAllah saya akan pergi ke kawasan City Center Tehran. Okey, saya masih lagi jalan-jalan di area Baharestan. Saya masih lagi terpegun sebenarnya melihat keindahan Tehran. Walaupun dia adalah kawasan yang bukan betul-betul di city center, tapi cantik, serius, memang cantik. Jom kita teruskan perjalanan, cari tempat makan. Okey, saya singgah minum sekejap dan makan jagung dan juga makan bahulu kek. Sebab saya masih lagi confuse-nya dengan Rial dan Toman. Jadi ianya agak mengelirukan, tapi tak apalah, kita tengok dululah apa yang tengok dia tengah buat jus dengan kek.
Alright. Cubalah saya cuba nak adaptkan diri saya untuk apa tu, realistikkan penggunaan toman dan rial. Okey, buat masa ni saya order 3 barang dulu. Satu bahu ulu kek yang berharga 20 toman ataupun RM1.40. Jadi pun harga dia 60 toman. Dan ini pun 60 toman. Jagung 60 toman, air delima 60 toman. 60 toman tu bukan dalam RM4.20. Murah lah air delima dia. Memang murah. So, saya sebenarnya daripada Greece lagi saya memang ingin makan aiskrim. Sampailah ke UK, sampai Istanbul, saya tak kesempatan makan aiskrim sebab cuaca terlalu sejuk. Jadi di Tehran saya sempat makan aiskrim, insyaAllah. Right, sedap sebenarnya aiskrim dia. Saya beli saffron dengan hard dark chocolate. Sebenarnya ini kali pertama lah saya duduk hostel. Duduk hostel yang betul-betul hostel. Sebab kalau kita duduk hostel ni memang kita akan berinteraksi lah di kawasan common area yang macam ni. Tengok ramai sekali mereka duduk lepak sambil bersembang. Walaupun mereka tak kenal satu sama lain, tapi di sini mereka akan mengenali satu sama lain. So saya sebenarnya agak kekok juga sebenarnya sebab saya tak pernah, sebab saya ni jenis bukan peramah, dan saya tak suka sangat bergaul dengan orang. Jadi saya lebih suka buat hal sendiri. Tapi di sini tak nak, kita kena jugalah berinteraksi dan juga bersembang lah dengan mereka yang bertegur sapa dengan kita. So tak apalah, saya cuba buangkan dulu kekok tersebut untuk cuba mengadaptasikan diri saya dalam situasi ini. Itu saya belum masuk bilik lagi. Kalau saya masuk bilik lagi saya tak tahulah. Sebab saya jenis yang suka privacy. Tapi di sini memang privacy dia memang zero lah. Tak apalah, kita cuba mengadaptasikan diri kita dengan keadaan yang ada di sini. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mesti